Nombor 4, business catering. Antara risiko dia adalah kos dia tak stabil. Barang sentiasa naik. Kemudian banyak orang yang bahan mentah naik tapi bertahun-tahun dia cuba mengekalkan harga. End up, dia tersalah kira kos. Bila tersalah kira kos, dia salah dari segi finance. Kebanyakan orang tersungkur sebab miscalculation dekat segi costing je. Tapi ramai orang yang dalam industri catering ni masyhur. Sebab apa? Willing untuk tidak bersaing dari segi harga. Dan banyak gila yang saya jumpa, dia sebenarnya tidak boleh bertahan lama dalam bisnes dan dia rugi adalah disebabkan dia sayang dengan harga dia yang murah. Dia suka customer dia memilih dia sebab dia murah. Biasa yang macam ni confirm tak tahan lama. Nombor 3, bisnes kecantikan atau spa. Dia bergantung kepada manusia. Kalau kita nak scale, kita perlu kos alat yang tinggi, kita kena tambah alat, kita kena tambah pekerja, kita kena tambah spesialis. Biasanya, bisnes spa ni, dia tersalah percaturan juga dari segi kos. Dia restock terlalu banyak. Lepas tu barang tak boleh jual. Tak betul buat marketing. End up barang yang dia restock tu tidak terjual. Dia tidak buat marketing segmentation yang betul. End up barang yang dia restock banyak-banyak tu tak boleh bergerak. Non-moving item ni terlalu banyak. So that's why kebanyakan bisnes spa ni dia tersedak lah. Dia end up dia rugi.